semak dah sebab kita orang dah check in dengan makanan semua dekat sana. Okay, tu decor wall dia, ada TV, view dia fantastic gila. Masa malam view dia lagi fantastic sebab kalau kau tengok daripada luar ni. Okay, so depan tu it's Sogo. So jalan je daripada bawah ni terus sana Sogo, and sebelah sana dah Merdeka Tower, and the other side is the legendary KL Tower. Bila aku masuk lift ni, aku selalu terasa macam ada another space sebelah sana, tapi actually it's just a mirror. So betul-betul bawah hotel is the Pasar Chowkit. Yes, and itu view Merdeka Tower. Dia lepak, and ini dia punya view.